Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Alhamdulillah Allah beri keizinan kita nak pergi ke Kuala Kangsar. Jadi akak yang saya dapat recommend ni dah lama dah orang recommend kat saya. Jadi pernah viral dekat grup Kuala Kangsar yang banyak orang kata akak ni orang Rohingya. Jadi akak ni meniaga depan bank. Jadi ramai yang orang kata macam-macam dekat akak ni. Sebenarnya saya dah jumpa akak ni dan dia memang orang Malaysia. Dia mempunyai 11 orang anak, besar tanggungan dia. Dia dan suami yang uruskan bisnes yang dia buat dekat depan bank tu. Jadi ada 2 orang anak yang tolong dia masa dia berniaga berkeliaran dekat bank tu. Jadi bila saya dah soal siasat, jadi akak ni memang layak dibantu. Jadi jom kita nak ke Kuala Kangsar. Mudah-mudahan akak tu ada hari ni, insyaAllah. Sebelum menonton, like, komen, share video ini. Kalau seorang satu share video ini, insyaAllah ramai yang dapat manfaat daripada video ini. Tekan juga butang subscribe. Mudah-mudahan anda mendapat video-video yang terkini, insyaAllah. Video hari ini disponsor oleh akak kata anak 11 tu saya terkesian tengok kak. Serius. Akak 11 orang anak semua sekolah. Yang sekolah berapa orang? Adik nombor apa? Kita sekolah dah. Oh tak sekolah dah. Ini umur 18 dah. Rajin tolong mak eh. Salam. Hari ni kita jadi geng. Okey kak, ini apa? Kopi Acis lah kak buat sendiri ni. Hari ni saya nak tolong akak jual boleh? Tapi saya nak beli satu dulu. Buka kita nak bagi orang rasa. Okey kak, biasa akak buat berapa bekas ni? Tak boleh tu kadang 50. Kalau macam barang sikit buat sikit 50 gitu lah. 50 okey. Kadang banyaknya. Maksudnya tiap-tiap hari akak buat ni? Maksudnya nak jual hari ni semalam buat? Okey, Pagi tadi buat? tengah hari. Macam tengah hari tadi, hari ni akak buat berapa ni? Yang ini sebab ada orang tempah, jadi akak buat ni. 50. Ada orang tempah berapa? Orang tempah main 30 malam. Oh 30 malam. Maksudnya akak terima tempahan jugalah. Lepas tu dah biasa tempah dah. Oh dah biasa tempah. Dia tempah untuk dia berniaga juga ke? Dia memang ni macam dia ambil satu tolak. Macam RM8 satu malam. Oh dia jual RM10 sebab dia berniaga je. Dia ambil. Okey kak, saya nak tanya kak jujur. Kalau orang tak tempah, sehari akak buat berapa balang? 15. Jarang lah. 15 lah. 15 ke 20 lah. Kadang-kadang macam barang banyak buat banyak. Buat banyak. Kalau macam barang Oh maksudnya bergantung pada kos modal jugalah. Kalau contoh Anak akak yang jadi tu tak ada. oh biasa anak akak yang tu tolong jual tu yang tu. Oh dia yang rajin. Oh. Dengan ni sekali kak anak akak yang ni. Rajin lah. Jadi tak ada siapa yang tolong menjaga. Oh maksudnya kalau anak akak yang jual ni kalau dia pergi asrama 10 malam tu payah. 10 malam pun susah kan. Sebab bergantung pada orang tempah. Oh orang tempah lah. Okay adik tolong pegang boleh? Kita bagi orang rasa. Kita tengah buat konten YouTube. Akak beli satu free satu. Yes. Ya. Adik bagi dia 2. Akak dia beli satu, saya belanja free satu. Boleh? Okey. Bagi lagi satu, Dek. Okey, baik. Sama. Ni adik nama siapa, adik? Nama siapa? Ramadan. Ramadan tiba. Oh, baiklah. Bang.
Rasa tak beli pun tak apa. Rasa je. Kita tengah buat konten YouTube ni, beli satu free satu. Yes, abang rasa dulu bang, nak tengok puji ikhlas. Rasa bang, bismillah. Sedap. Ni abang beli satu free satu. Hari ni je. Memang sila je. Hari ni special sebab kita buat konten YouTube. Abang beli satu ni RM10 free satu. Yang RM10 sebab yang free tu. Ini kita konten nak tolong sebab dia akak ni dia anak sebelah orang. Dia susah. Jadi tanda abang support beli satu boleh? Okey baik abang. Terima kasih abang jual. Beli. Assalamualaikum. Hari ni kita tolong akak bagi habis balik kak. Hai adik. Adik tak sihat Kak biasa balik pukul berapa ni? Ya? Dah 9 malam. Kadang macam pukul 11 pun tak habis. Adik ingat tau, free tu adik kira tau. Abang. Tak beli tak apa, rasa je. Ha. Dulu saya ada skill menjual. Bagi orang rasa. Asyik, rasa free je. Nah, rasa. Rasa dulu. Ke puasa? Okey. Nak kak rasa? Free je. Mana? Okey kak, kalau contoh penonton-penonton sini nak datang ni akan memang meniaga dekat sini je lah. Start pukul apa? 5 lebih. 5.30 sampai 11 malam. 10 malam kadang 11 malam. Okey, sekarang ni memang kalau terjual banyak pun sebab ada tempahan lah. Okey kak, kalau contoh kak kata jual lebih kurang dalam 15 balang ke 20 balang. Kalau contoh terjual 20 balang lah contoh, lebih kurang 200 saya dapat. Kalau tolak modal selalu berapa bersih? Dah tolak kos cheese. Jualan 20 balang. Jualan 20 balang, lepas tu nak modal tinggal RM50. Okey. Rasa dulu. Rasa. Tak apa. Hari ni beli satu free satu adik, bagi satu. Beli satu free satu. Adik semangat adik. Hari ni balik awal sikit, abang tolong. Okey, cun. Okey, jadi siapa penonton yang tengok akak ni? Akak ni dia ada dekat depan bank Kuala Kangsar. Dia berniaga kat sini. Ni anak akak ni tolong ni. Hebat ni, berniaga hebat ni. Beli satu free satu. Sepena buat konten YouTube. Nah, rasa dulu. Nama saya Asfar Badrul. Rasa, bismillah. Beli satu free satu. Sepena hari ni je. Hari lain tak ada. Satu RM10. Beli satu free satu. Bagi adik. Nah. Ya, terima kasih kak. Nanti kalau sedap datang lagi beli tau. Assalamualaikum. Ya. Ya, Encik Aswar Badrul. Asfar Badrul. Ya, macam. Abang tengok saya punya YouTube ke? Wallah. Respect abang. Okay, nama apa bang? Nama? Nama saya Sanjay. Sanjay. Saya punya channel Sanjay Riders. Sanjay Riders. Baik. Okey bagus juga. Okey. Memang I selalu buat konten bantu peniaga kecil. I tak sangka you pun tengok channel I. Thank you. Baru saya tanya member. Ya ke? Dia kata ini kereta pernah jumpa. Oh, kenal. Okey, baik. Thank you bang. Thank you. Baik. Oh, selalu dia orang ni pergi ke kereta. Rasa tak payah bang. Sebab hari ni promosi tau. Kita buat konten YouTube. Beli satu free satu bang. Hari ni je. Esok abang beli satu dapat satu. Ya. Terima kasih banyak bang. Okey bang. Assalamualaikum. Adik, hari ni siapa beli satu dia bagi free satu tau. Bagi free satu. Lepas tu dah ada free tu bagi tahu kat abang. Boleh? Semangat adik Adik, kenapa adik rajin tolong mak? Saya Tolong sebab adik kesian kat mak susah ya. Ya. Baik. Buatkan semangat Dia asal mana? Asal Perak bukan? Akak asal? Kahwin dengan orang Perak? Tak, ayah saya orang Teluk Intan. Oh, Teluk Intan. Kak, hari ni je beli satu free satu tak? Dia ni yang pandai jual lah. Oh. Kak, ini anak yang ke-11 kak. Rezeki kak, rezeki. Anak tu. Oh, dengan suami dulu 9. Suami baru berapa? 2. Macam mana? Tak apa kak. Dia kan seorang je. Tak ada lagi. Tak apa, rezeki kak. Anak ramai rezeki kak. Betul. Okey kak, macam ni. Tadi total 70 kan? Okey, tak apa. Saya ingat ini akak jual je macam biasa. Kan? Okey, macam ni. Ini ada RM200. Kak simpan. Ambil. Baki tu akak simpan.
Yang ni tak apa, boleh jual macam biasa. Tak payah. Baki duit tu ada 130 kan. Akak simpan duit tu. Tak apa, rezeki akak. Ya, sama. Saya doakan akak dengan anak akak, family akak, semoga murah rezeki insya-Allah. Tak apa, tak payah. Ini jual je macam biasa, akak boleh dapat untung lagi. Itu yang bagi ni daripada sponsor saya tau. Dia yang niat, dia yang berhajat. Tahu. Yang ni daripada penonton saya. Ada lagi 300. Tak, kak ambil je tak apa. Jangan Tak apa, ambil. Tak ada niat apa-apa, niat nak bantu je. Kak, adik ambil. Adik ambil wakil mak tau. Tak apa, tak, rezeki akak. Tak apa, ambil. Ni daripada penonton saya. Ikhlas kak. Tak apa kak, ikhlas. Ini daripada sponsor, ini daripada penonton saya. Okey kak Tak apa kak, tak ada apa-apa niat nak tolong je. Simpan kak. Tak apa, akak bagi anak-anak akak ni. Bagi anak akak ni dengan anak akak yang tu. Tak apa, bagi je. Okey adik, abang balik dulu tau. Kuatkan semangat Okey, baik. Apa adik? Rezeki kak. Tak payah. Ini jual je. Apa, jual je biasa. Dah mesti macam biasa. Ini bagi orang rasa tau. Okey kak, saya balik dulu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada akak. Sama-sama. Terima kasih banyak Ya. Amin insya-Allah. Terima kasih banyak kak. Semoga akak terus kuat. Jangan hirau apa orang kata. Akak teruskan perjuangan cari rezeki. Okey kak ya. Okey, assalamualaikum. Jadi setahu saya dekat Facebook ramai orang cakap yang bukan pada akak ni. Dia orang kata akak ni sedikit, akak ni orang Rohingya. Jadi sebenarnya tak betul. Jadi bila kami siasat, akak ni memang orang Malaysia. Memang dia ada 11 orang anak. Kemudian dia bukan daripada sindiket. Jadi dia orang yang layak untuk kita bantu, insya-Allah. Mudah-mudahan fitnah dalam Facebook tu dengan adanya video saya ni menghapuskan segala fitnah-fitnah yang dia orang buat dalam Facebook tu.